Halo kawan. Video ini saya akan sharing macam mana guna ini vacuum pump setelah you sudah beli. Dan bagi korang tahu dia punya fungsi. Ini guna untuk apa? Ini untuk keluarkan itu asap itu angin, sebab you sini vacuum nanti sini keluar. Ini untuk output lah, outgoing lah. Kalau korang sudah beli, kamu boleh tengok ada user manual. You tengok dia sini boleh exhaust lah. Exhaust you boleh sambung itu garden hose lah. Atau apa-apa hose. Boleh sambung lah. Keluarkan dia punya angin. Sekarang kami tengok ini. Ini apa benda? Ini oil tank cap lah. Dia untuk apa? You boleh refill itu vacuum oil masuk dalam lah. Ini boleh refill. Dan sekarang kami tengok sini. Ini on off punya button. Ini sambung itu plug. Boleh sambung ini plug lah. Dia ada bagi berbagai size punya lah. Tapi jika Malaysia guna inilah. Sambung saja. Dan last ini. Ini dia untuk apa? Jika dia pusing di sini, dia kira open. Kalau pusing di bawah sini, dia kira close. Sini buka, sini tutup. Semasa you vacuum, mula-mula you kena pusing bagi atas. Pusing bagi atas untuk dia vacuum nanti dia mikron sudah rendah di sampai belakang lah. You kena tutup dia bagi dia vacuum lagi cantik lah, dia lagi kuat lah. Tapi mula-mula saya bagi cadangan jangan macam ni dulu lah, jangan tutup dulu. Membuka dulu. Okay. Jika korang beli, korang pun boleh tengok user manual. Tengok sini, sini pun ada tulis. Dia di sini open, open lah. Tengok. Mula-mula you kena open dia dulu. Okay, you open, dia ada yellow window LED size lah. Dia ada itu lampu lah. Jika sampai belakang, you boleh tutup dia lah, close lah. Close untuk kasih dia tutup dengan lagi kuat lah di belakang lah. Dia lagi cepat lah. Dia tutup, dia kuasa lagi cantik lah. Dia vacuum macam. User manual pun boleh tengok lah. Macam mana sambung. Semua senang lah. Dan korang tengok belakang. Jika dia LED code, dia pun ada error code. Jika ada masalah lah, korang boleh rujukan di belakang sini lah. Jika nak tahu ini original ke bukan original, you boleh tengok lah. Dia ada serial number, ada code lah. Dia ada code punya. Boleh cek itu code dengan supplier. Atau korang boleh cek code di official website lah. Tengok dia original ke bukan original. Tutup, sambung, buka. Korang tengok, wah dia biru, sangat cantik. Sekarang saya tekan ini, buka dia. Dia sudah buka. Korang tengok, dia macam ni. Saya pusing ini, tengok, saya pusing ini, naik atas. Dia lampu macam mana? Dia akan ada lampu ini. Setelah you vacuum, sulah mikron sudah turun. Di last punya step, you boleh tutup dia. Tengok saya tutup, dia lampu akan macam mana? Tutup, lampu sudah tak ada. You tengok, kalau saya pusing pergi atas, buka, dia lampu sudah ada. Mula-mula kena pastikan dia ada lampu loh. Di belakang, you kena tutup. You tengok lampu terus tak ada. Jadi ini pun satu marking lah. Jika korang ada minat, boleh bagi tahu je. Dan jika anda tengok habis video ini, jika anda rasa korang sudah belajar, boleh like, komen dan share.